Hari ni aku nak bawa hampa main kafe Kebau di Langkawi. Kebau Senyum. Pernah main tak? Kebau Senyum Cafe. Okay guys, here we go. Langkawi, Smiling Buffalo. Sini. So tempat parking dia kat depan ni. Agak banyak jugalah. Boleh parking di sepanjang jalan ni. Kemudian ini adalah entrance dia. Jom kita masuk. Cantik kafe ni, geng. Ada yang pernah main dah kan? Kalau siapa yang tak pernah main lagi, inilah kafe Kerbau Senyum. Ini kafe ni nama Kerbau Senyum kan? Hah? Oh, ada renovation. Oh, kat sana. Jom makan kat sana. Oh, sekarang under renovation. So something fresh is brewing. Stay tune lah. Oh, nanti lagi cantik ni, insya-Allah. Sini juga dia ada bilik memang kan kat sini kan. Ada tempat sewa bilik lah. Boleh stay kat sini. Dan nama dia, kalau yang bilik nama apa bang? Panji. Betul. So buat masa sekarang kita makan dekat tepi sungai lah. Oh, cantik ni. Wow, nice, old school. Oh, Smiling Buffalo. Okay, sini dia punya kafe buat kat sini lah. Operasi pada sini. Oh, ada makan tepi sungai dah. Dulu tak ada. Lama tak main Smiling Buffalo ni. Noh. Wow, cantik. Best ah. Besar sangat ke? Mana kita nak duduk kat ni? Dalam ni ah? Situ kat dalam tu ah. Sini. Ini besar sikit. Sini. Sana. Sana cantik. Hai. Assalamualaikum. Okay, makan. Aduh. Dulu lama dah tak main. Dulu tak ada yang dalam sungai ni. Dulu kat sana. Ni dah ada kat sini dah. Oh. Construction kan? Tengah construction. Oh. Yalah. Bagi cantik lagi kan? Oh, tapi ni view memang cantik noh, nampak ni. Wow. Mantap lah. Okey. Selamat menjamu selera tu. Cik nak order apa Cik nak? Okay guys, kita nak order apa guys? Cik Nah dia nak makan roasted sesame Cajun chicken. Saya rasa saya nak makan smoked salmon lah. And then minum saya rasa chamomile tea. Okay guys, barang baik dah sampai. Smoked salmon dan hot chamomile tea. Alamak. Selamat menjamu selera. Okay, ini another breakfast. Chicken Cajun, something like that lah. Mantap kok, big portion ni. Kenyang kok kena ni. Silakan. Okay guys, selamat menjamu selera. Nak tengok saya makan tak? Tak payah pun noh. Tunjuk je lah makanan dan tempat. Jangan lupa nak breakfast, boleh pilih tempat ni sebagai salah satu tempat breakfast anda bila ke Langkawi. Tapi janganlah tanya tempat ni nak murah. Sini dia punya konsep dia lain, kafe, dia punya setup dia lain. So harga dia moderate lah bagi saya. Berpatutan lah dengan tempat dia noh. Kalau nak cari tempat murah, tunggu saya buat tempat yang betul-betul murah. Sebab orang ni banyak tangga gaji dia. Ada yang nak makan murah, ada yang nak makan tempat mahal. Jadi saya buat video tempat murah, tempat medium, tempat mahal. So teruskan memberi sokongan kepada konten-konten saya. Terima kasih. Bismillah.